Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damia Elisa binti Muhammad Hafizi dari kelas DLO 1A. Saya akan memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran bagi tugasan Unit 1 Penghayatan Kefahaman Al-Quran. Ayat pertama yang akan saya bacakan ialah Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون Sadaqallahul Azim. Ayat kedua, Surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul Azim. Ayat ketiga, Surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damia Elisa binti Muhammad Hafizi dari kelas DLO 1A. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang ayat yang telah saya pilih, iaitu Surah Al-Imran ayat 185. Pada pembentangan saya ini, saya akan menghuraikan maksud ayat, tafsir ayat yang merangkumi tema utama serta konteksnya, pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Terjemahan Surah Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati,
dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Seterusnya, saya akan menjelaskan maksud ayat bagi setiap potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maksudnya, kepastian kematian bagi setiap yang bernyawa. Setiap yang bernyawa seperti manusia pasti akan merasai kematian, kerana kematian pasti akan berlaku. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Maksudnya, segala amal perbuatan kita di dunia, sama ada baik maupun buruk, kesemuanya akan dibalas dengan sepenuhnya pada akhirat nanti. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Hakikat kejayaan sebenar. Apakah kejayaan yang sebenar? Adakah mendapat keputusan yang cemerlang? Bukan. Kejayaan yang sebenar ialah apabila sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke syurga, itulah merupakan kejayaan yang sebenar yang membuktikan ia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sifat dunia yang melalaikan. Apakah sifat dunia yang melalaikan? Contohnya, kekayaan, pekerjaan yang bagus. Apabila kita dapat kekayaan, kita dapat pekerjaan yang bagus, kita selalunya lalai. Oleh itu, apa yang kita dapat di dunia, percayalah, sifat apa yang kita dapat tu hanyalah kesenangan sementara yang boleh memperdayakan kita di dunia ini. Seterusnya ialah konteks ayat 185 dari surah Al-Imran. Ayat ini berfungsi sebagai penenang dan dorongan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Selain itu, ayat ini juga bertujuan untuk mengurangkan rasa duka akibat ujian, kesusahan dan cacian daripada musuh. Seterusnya, nilai-nilai Islam yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Pertama, kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah yakin bahawa hidup dan mati adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, keadilan ilahi. Kita mestilah yakin bahawa setiap amalan yang kita lakukan di dunia, sama ada amalan baik maupun amalan buruk, kesemuanya pasti akan dibalas dengan adil di akhirat nanti. Seterusnya, aplikasi dalam kehidupan seharian. Pertama, kita perlulah sentiasa mengingati kematian dengan memperbanyakkan ibadah. Sebagai contoh, menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur, kita dapat mengingatkan diri kepada negeri abadi. Seterusnya, menguruskan jenazah. Apabila kita menguruskan jenazah,
ia dapat menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Seterusnya, menziarahi orang sakit. Apabila kita menziarahi orang sakit, ia dapat menyedarkan diri kita tentang supaya bersyukur kerana masih diberikan kesihatan yang baik. Kedua, mengukuhkan keimanan diri supaya tidak terpedaya dengan dunia. Macam mana kita nak mengukuhkan keimanan diri? Pertama, dengan membaca Al-Quran. Kedua, memperbanyakkan berdoa untuk memohon ketetapan hati. Seterusnya, yang ketiga, berzikir agar kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, tabah dalam menghadapi ujian di dunia. Apakah contoh ujian di dunia? Contohnya, apabila kita diberikan ujian kesihatan, lepas tu kehilangan orang tersayang, kita perlulah tabah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Seterusnya, pengajaran ayat 185 surah Al-Imran ialah kita hendaklah mempersiapkan diri kita dengan menyediakan bekalan amalan yang secukupnya, kerana kita semua pasti akan menghadapi kematian. Kedua, kita haruslah mengejar kebahagiaan akhirat, kerana semua kesenangan kehidupan di dunia ni hanyalah bersifat sementara. Ketiga, kita perlulah tabah menghadapi segala ujian yang diberi agar hidup kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini saja pembentangan saya pada hari ini. Semoga pembentangan ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap penghayatan Al-Quran yang dibincangkan tadi. Sekian, terima kasih.